Ilmu itu ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Nama sensasi cepat bersinar, cepat pula ia akan pudar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah sepanjang zaman. Hadirin sekalian, hari ini ramai yang berlumba-lumba untuk menjadi viral, mengejar nama, likes dan followers. Tapi, apakah itu semua bermakna tanpa ilmu yang benar? Ilmu tinggi atau nama sensasi? Menuntut ilmu merupakan satu tuntutan dan kewajipan terhadap setiap insan. Dengan ilmu, kita akan dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa darjat berdasarkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Maksudnya, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yakni daripada kalangan kamu, beberapa derajat. Hadirin sekalian, pernahkah kita melihat seseorang yang sangat rajin belajar, tetapi apabila telah mencapai kejayaan, yang dikejar bukan lagi ilmu, sebaliknya populariti, pengaruh dan nama sensasi. Zaman kini, media sosial membuka ruang besar. Sesiapa saja boleh terkenal dalam sekelip mata. Ada yang viral kerana ilmu dan akhlak, tetapi ada juga yang terkenal kerana tren, gaya atau kata-kata yang mengambil perhatian. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu untuk membangga diri di hadapan ulama, atau untuk berdebat dengan orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka dia di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad pernah berpesan, jauhi ilmu tanpa keikhlasan. Tiada berkat, tiada ganjaran, hanya wayang tanpa ketulusan. Hadirin sekalian, mari kita ambil pengajaran daripada kisah ulama terdahulu. Imam Al-Ghazali, seorang tokoh ilmu yang masyhur, pernah berhenti sejenak untuk muhasabah dirinya. Apakah ilmunya mendekatkan diri kepada Allah atau hanya sekadar mengangkat nama dan kedudukan? Ya, beliau akhirnya memilih jalan zuhud dan keikhlasan kerana beliau sedar bahawa ilmu tanpa keikhlasan hanyalah sekadar beban di akhirat kelak. Begitu juga dengan kita sebagai pelajar dan bakal pemimpin ummah. Apakah kita belajar untuk mendapat poin tertinggi dan pujian manusia, atau kita belajar supaya ilmu itu dapat menjadi bekalan untuk membentuk masyarakat yang lebih berakhlak dan bertakwa? Hadirin yang dikasihi sekalian, ilmu tinggi merupakan kemuliaan jika disertai dengan keimanan dan keikhlasan. Tetapi nama sensasi tanpa iman hanyalah fata morgana yang hilang di telan masa. Mari kita perbetulkan niat, belajar kerana Allah, berjuang dengan ilmu, bukan mencari perhatian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.